25 kilo per liter ni untuk tangan orang yang bersekolah je. Tangan tak sekolah tak dapatnya. Dia akan dapat dalam 22. Bismillahirrahmanirrahim. Start sikit. First POV on board atas Ninja selepas crash. Lama aku tak post YouTube naik motor ni. Gugup sikit lama tak buat vlog kan. Bismillahirrahmanirrahim. To be back lah. 6 bulan aku ambil masa untuk siapkan motor ni. Okay, by the way, untuk sedikit informasi apa yang jadi motor ni kan, 10 hari bulan 11 tahun lepas 2024 pukul 12 lah something, aku nak keluar pergi makan. And malam tu aku down dengan motor ni. Down and just down yang low side lah. Aku jatuh low side and motor masuk bawah divider. And luckily aku tak masuk bawah divider lah. Macam ni contoh dia macam ni. Apa jadi kan. And so dah accident kan. Accident, aku patah bahu, luka-luka tu badan. And motor aku member settle lah. Bila bawa pergi bengkel and dapat protection untuk claim insurance semua. And insurance pula bermasalah. Dia keluar total loss punya surat. Actually dia akan keluar, sepatutnya bila kita buat claim insurance, dia akan keluar dalam bentuk offer letter lah. Nak ambil total loss ataupun nak claim maximum punya coverage. Tapi aku tak dapat option itu. So motor aku declare hampir lah declare total loss. And aku malas nak pening kepala sebab insurans dia kaki pusing sikit. Aku tak nak sebut insurans apa. So aku pun ambil keputusan untuk cancel claim insurans and aku buat sendiri. Berapa kos aku ambil kat motor ni untuk buat sendiri? Lebih kurang dalam 8,000 hingga 9,000 untuk siapkan sebiji motor ni. Motor aku depan memang hancur kecuali fork. Aku rasa aku kena buat video lain kot untuk detailkan apa barang yang aku tukar dan pasang kat motor. And sebab tu juga aku lama juga tak buat video kan, rehat kan. Busy kerja, busy restore motor. Bila aku dah kata aku buat sendiri tu kan, motor ni okay, aku nak ucapkan terima kasih dekat ada bengkel ni nama dia Sky Tire. Sky Tire ni dia tolong buat motor aku lebih kurang dalam 50% lah. Sebab motor aku ni dia tak boleh start masa dia lepas jatuh. Bukan tak boleh start sebab apa, sebab dia punya casing belah magnet tu dia dah bocor. So minyak dah tumpah, so motor tak boleh start. And aku kena order lah casing belah magnet yang baru. Ni pun atas bantuan sahabat aku lah. Terima kasih. Hutang dia pun tak settle lagi. Tak apa, nanti kita cuba cari duit lagi, settle kan. Tapi banyak lah benda baru kan. Macam motor memang nanti aku akan buat listing apa yang aku ni. Lepas tu kalau ikutkan helmet aku pakai sekarang pun helmet baru. Aku pakai helmet KYT Revo warna gloss black. Macam ni. So sekarang aku nak on the way, nak pergi ada kerja sikit. Settle kerja, lepas tu nak pergi lepak dengan member aku Dayat bawa ZX. 6 bulan aku tak ada motor kan. Aku buat daripada bulan 11. Okay, aku jatuh bulan 11 sampai bulan 4 tahun ni 2025 baru motor aku siap. So masa aku post video ni sebenarnya aku dah kira macam dah puas lah jalan motor ni kan. Dah berjalan sana sini, baru rajin buat video, ada mood. Oh dah lalang aku kat sini kan. Aku tunjuk tempat aku jatuh lah. Aku jatuh dekat seleko depan ni. Shit lah, dia still ada rasa geli-geli trauma tau.
Ya, sebab aku jatuh. Tapi aku jatuh tak laju pun. Aku jatuh dalam speed lebih kurang 60. And aku jatuh dekat selekoh yang ni. Jatuh kat sini, straight masuk power divider ni. A few moments later. Okay, let's go. Kerja settle. Lama. Visor dulu. Atau visor tu, visor clear. Tutup. Ku merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang baru faham. Tiru aksi ini di rumah, tapi tirulah di jalan raya. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh Profesor Sesat. Tolong jangan tiru guys bawa dekat jalan tu, jalan awam ni hati-hati. Jagalah keselamatan orang lain dan diri sendiri. Tengok betapa cermatnya aku bawa. Fuel consumption aku 25 kilo per liter. 25 kilo per liter ni untuk tangan orang yang bersekolah je. Tangan tak sekolah tak dapatnya. Dia akan dapat dalam 22. Nak masuk corner kena baca bismillah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati-hati sikit sini ada minyak. Salam guna Port Lepak. Dah Ipoh tahulah. Dia pakai S22. Recek batu muka aku ni. Asyik tu. Ada lubang pula kat tekor. V16. Aku nak jual motor ni lah kat kedai. 250 Dari body besar. Sewa santai boleh lah. Boleh. 110 ke kau? 110 ke kau?
ada crew shifter. Aku tak ada crew shifter, aku ada abang shift sendiri je. Repeat. Handsome siap ada X. Kita end video kat sini lah guys. Kita tayung untuk ZX.